Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat tengah hari, pukul 12.11 tengah hari ni. Okey, saya nak menjawablah suatu soalan daripada kawan saya sendiri yang sedang buat PhD. Saya bertanyalah, yelah lepas raya ni kan nak berborak dah lah, tak pergi rumah. Saya bertanya dengan dia, kenapa kau sambung PhD? Dia cakap salah satu sebab, bukan salah satu sebab, sebab utama kenapa dia sambung PhD bukan sebab dia nak jadi lecturer atau nak applykan apa yang dia dapat dalam PhD tu, tetapi dia ingin menggunakan title doctorate dia nanti, dia dapat doktor tu nanti, dia nak gunakan title tersebut untuk kerja dia. Dia kata bos dia yang suruh dia sambung belajar ambil PhD ni. Sebab apa? Later on, kalau dia nak pergi meeting, discuss dengan top level, dengan pegawai-pegawai tinggi ni, pegawai kerajaan ke ataupun company-company yang lain, apabila orang nampak dia punya title doktor dekat depan tu, so orang dah a bit respect to him. Itu kata dia. Perbincangan kami berlanjutan, bertanyalah, saya pun bertanya sesuai ke tidak kerjaya dia dengan apa yang dia nak buat tu semua, dengan dia punya study nak ambil doctorate tu semua. Dia cakap yes, dia bekerja di dalam bidang dalam satu company lah, tak nak disebut lah nama dia. Okay, dia sebagai seorang GM di finance department. Okay, dia control finance, account and so on. So dia banyak deal dengan top level, bahagian finance, bahagian corporate, bahagian procurement, business development. So dia cakap dia terpanggil untuk dapatkan this doctorate. Apabila dia pergi satu mesyuarat tu, semua orang besar-besar, yang ada doktor, yang ada IR lah, yang ada macam-macam nama lah dekat depan tu. So dia cakap, why not aku sambung belajar, aku dapat doktor, and then I can sit there with them at par, konon-kononnya lah. So kalau anda tanya saya, boleh ke macam ni? Bagi saya, jawapan saya senang saja. Anything possible. Okay, setiap hari anda ambil PhD tu takkan rugi apa pun. Okay, setiap hari adalah hari anda menimba ilmu. So dapat ilmu tu benda yang benefit kepada diri anda. The outcome, macam mana cara untuk anda applykan apa yang anda dapat, itu yang lebih penting. So kalau dia cakap, kawan saya cakap nak gunakan doctorate untuk kerjaya, go on, apa salahnya?